Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Lieutenant Colonel Profesor Madya Muhammad Jasmi bin Abdul Rahman serta rakan-rakan guru yang saya hormati. Pada pagi ini, kami akan membentangkan teknik penggunaan dalam penghasilan bahan bantu mengajar iaitu BBM antara ChatGPT yang menghubungkannya dengan Canva. Bagaimana? Macam mana? Mari kita sama-sama tonton. Pertama sekali, kita masuk ke dalam ChatGPT. Kemudian, terdapat pelbagai pilihan di sebelah kiri iaitu New Chat. Kita boleh bina projek baru dan kemudian kita pergi kepada Search Chat dan kemudian kita pergi kepada Library iaitu kita boleh ambil fail-fail daripada device kita, kita boleh masukkan ke dalam ChatGPT. Kemudian, kita ada Project iaitu kita boleh bina yang baru ataupun kita boleh kongsikan. Berdasarkan video ini, langkah pertama yang cikgu-cikgu boleh buat ialah menekan butang apps untuk melihat senarai aplikasi yang boleh digunakan dalam ChatGPT. Seterusnya, cikgu-cikgu boleh memilih aplikasi yang pelbagai dalam ChatGPT ini seperti Canva, Adobe Photoshop, Figma, Replit, Airtable, Lovable, Booking.com atau TripAdvisor mengikut keperluan cikgu-cikgu. Jika ingin menggunakan semua aplikasi tersebut, cikgu-cikgu boleh menekan butang connect untuk menghubungkan akaun ataupun log masuk. Selain itu, terdapat juga butang codex yang sesuai digunakan oleh cikgu untuk tugasan berkaitan kod dan pembangunan aplikasi. Akhir sekali, terdapat juga butang more yang boleh digunakan untuk mengakses fungsi tambahan seperti image dan deep research. Seterusnya, guru-guru perlu pergi semula ke menu apps dan mencari akaun Canva. Kemudian, guru-guru tekan butang sign in with Canva untuk memulakan proses sambungan akaun. Seterusnya, guru-guru perlu log masuk menggunakan alamat email yang aktif. Kemudian, tekan butang allow di bawah dan tunggu sehingga paparan keluar authorization successful. Setelah sambungan berjaya, guru-guru boleh menekan butang start untuk meneruskan penggunaan Canva dalam ChatGPT. Canva is now connected. Guru-guru akan melihat butang Canva pada bahagian bawah ruangan sembang. Kemudian, guru-guru boleh mula menaip atau menampal prompt yang guru-guru inginkan pada ruangan sembang dalam ChatGPT supaya dapat dihubungkan dengan Canva. Untuk bahagian seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya untuk menerangkan kepada guru-guru. Itu dia. Setelah cikgu-cikgu berjaya linkkan akaun Canva ke dalam ChatGPT, cikgu-cikgu boleh mula promptkan ayat ataupun apa-apa maklumat untuk mencipta bahan bantu mengajar bagi subjek yang cikgu ajar. Contohnya, saya ajar subjek pendidikan Islam tahun 1. Saya ingin buat bahan bantu mengajar bagi pendidikan Islam tahun 1 bab rukun iman. Selain cikgu boleh type secara terus melalui ChatGPT, cikgu boleh juga kopikan prompt yang sudah cikgu sediakan. Contohnya, kopi dari Telegram. Kemudian, cikgu boleh pastekan maklumat tersebut. Selepas cikgu telah pastikan bahawa prompt yang cikgu sediakan tu betul, jadi cikgu boleh generate prompt dan tunggu result tu keluar. Ambil masa sikit lah ya. Okay. Setelah prompt berjaya di-generate, maka terhasillah bahan bantu mengajar di
akaun Canva. Cikgu-cikgu boleh tekan bahan bantu mengajar yang telah dicipta melalui prompt yang cikgu buat. Okey, cikgu boleh pilih. Okey, lepas cikgu dah pilih template yang cikgu nak, cikgu boleh terus tekan dan ia akan auto ke Canva lah. Tapi cikgu perlu sign up ataupun login siap-siap lah. So senang lah daripada ChatGPT. Terus masuk ke Canva. Okey, kat sini cikgu boleh tengok template yang dah siap dibuat oleh ChatGPT. Kat sini cikgu boleh terus edit je. Macam tajuk ke, ataupun gambar ke, tulisan besar ke kecil ke, kat sini auto cikgu boleh edit. Ataupun cikgu nak tambah elemen, ataupun cikgu nak tambah tulisan ke, tulisan yang baru ke, tak nak guna tulisan ni ke. Banyak font-font ataupun sizing yang ada, 3D size pun ada, 3D font pun ada. Ataupun cikgu nak gunakan Canva AI, sebab kat sini pun boleh guna Canva AI. Dan kat sini juga cikgu boleh upload video ataupun nak rekod diri sendiri cikgu, nak buat generated AI. Banyak lagi tools-tools yang menarik dekat sini. Jadi cikgu senanglah nak buat satu poster dalam masa yang singkat, sebab ChatGPT dengan Canva ni dah ada. Okey, kita boleh tengok di sebelah kiri ada Canva AI. So, kita boleh juga generate gambar menggunakan Canva AI untuk menghasilkan video atau perkataan yang lebih menarik dan cantik untuk mengikut kreativiti masing-masing lah. Okey, di sebelah tu juga ada button upload. Untuk kita upload video AI, voice audio AI. Okey, apa itu tools? Tools tu dia boleh dia ada discover yang boleh masukkan music AI, voice AI dan juga voice studio dan macam-macam lagi lah, ikut kreativiti masing-masing kan. Okey, kita buat dia, bukan dia yang buat kita kan. Alhamdulillah, berjaya. Jangan lupa cuba ya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Dah tahu cara-caranya, mari kita beramal. Terima kasih.